Assalamualaikum. Selamat petang semua. Sebenarnya video ni saya buat pagi tadi. Okey, sebab saya nak pergi pasar pagi ya, nak top up barang dapur untuk esok. Semalam memang nak pergi kat supermarket. Tapi macam biasalah, kita dah ada nenek, kita ada mak kita. Supermarket bagi diorang tak lengkap. Still kena pergi pasar pagi. Hari ni last day kita puasa, esok raya. Jadi korang boleh tengoklah keadaan pasar. Okey. Kat video semalam, bukan kat video semalam kan saya reply yang kata rakyat Malaysia menangis dah tu lain ni lah kan. Ni ke yang menangis tu? Tengok Sat, tak nampak pun, tengok bazar ni penuh kemain tau. Ramai sangat. Tadi nak cari parking pun dalam 5-6 kali kita pusing baru jumpa parking. Kalau tak selalunya biasa je, tapi hari ni korang tengoklah memang sangat-sangat ramai je. Sebenarnya saya datang ni first nak cari tudung juga. Bukan apa, cerita dia macam ni. Kita order online, warna sampai tak sama. Bila kita datang kat sini, kita kena cari yang warna dia sebijik dengan baju kita. Kalau kita cari yang warna dia tak sama, tak betul, nanti baju tu nampak pelik lah kan. Tapi tengok-tengok kat sini tak jumpa juga. Allah, aku tak tahulah nak cari kat mana dah. Memang sekejap lagi kalau baju hitam, tudung aku colour biru. Tak lah, memang macam tu lah. Tapi takut. Kita akan usahakan untuk mencari sampai jumpa. Kalau kat pasar pagi tak ada, it's okay. Sekejap lagi kita pergi kat kedai tudung teruslah ataupun butik. Tapi, itu tujuan aku datang pasar. Kalau tujuan nenek dengan mak aku pula, yang tu lain. Diorang lain. Macam biasalah, diorang akan cari daging. Sedangkan dah berapa kali dah daging kat rumah tu banyak lagi. Tapi tak tahu lah, maybe dia nak buat open house lah kot kan. Kita pun tak tahu sebab banyak sangat dia nak beli. Sekarang ni pun, sementara tunggu nenek kat dalam kan, kita tiba-tiba ternampak orang putih ada kat situ. Pasar pagi pun orang putih mai. Uish. Tapi itulah dia dah ada bini dah. Kalau tak ada bini pun kita nak buat apa kan. Setakat nak tunjuk lah. Macam satu kelainan kan. That's why kita bagi tahu. Kalau tak, mana ada niat lain, tak ada. Okay. Sekarang ni tengok beg-beg dia letak kat lantai macam tu je. Tapi yang ni bukan free ya. Yang ni pun kita kena bayar. Bayar lu bayar. Takkanlah dia nak bagi kita free ke. Takut lambat lagi. Tak apa. Dia sedang dia nak berniaga cari duit kan. Sekarang ni, kita nak ronda pusing-pusing lagi. Kat situ ternampak ada kuih raya. Tapi bila kita tengok tangan upah kita, rupa-rupanya sebelum kita nampak, dia nampak dah dan siap pergi beli dah. Dia memang, bab membeli memang nenek saya ni sedikit laju. Upah saya memang sangat-sangat laju. Baju-baju kat sini memang ada tapi saya tak akan beli kat sini lah sebab kita beli dah baju raya sebulan. Tapi takkanlah kita nak beli 30 pasang baju kot. Tak kot. Maybe 7 pasang cukup dah. Kita anggap raya seminggu je. Yelah kalau banyak pun bazir je sebab nanti kita pakai time kenduri je. Biasa ada ke? Dalam daily life kita mana pakai baju kurung apa semua tu kan. That's why kalau boleh tak payah beli banyak. Sekarang ni kita beli buah sebab takutlah esok nak buat koktel ke apa-apa ke kan nanti susah pula kan bila buah pun tak ada. Anggur kat sini je ada dalam 4-5 jenis. Dan pasar pagi hari ni sangat-sangat ramai ya. Saya tu tanya-tanya lah yang semalam keluarkan statement. Rakyat Malaysia menangis tak mampu beli barang masakan tu. Siapalah yang duk keluarkan statement macam tu. Saya tengok sangat-sangat ramai hari ni. Kalau korang perasan, memang ramai. Memang. Dah kita berapa kali dah ni memang ramai. Nak jalan pun susah. Kena tepi. Tak mau langgar orang kan. Kan kejap lagi langgar orang pula apa pula dikata kita ni tak sopan kan. That's why lah kita kena mengelak. Kat sini semua ada. Pasar pagi ni sangat-sangat lengkap. Okay, semua ada. Kuih raya, ada sayuran, ada baju, ada daging, ada ayam, ada udang, ada semua ada. Lepas tu sayuran kat sini, sayuran dan buah-buahan kat sini sangat-sangat fresh. Okay. Sayuran kampung pun ada. Kita tunggu nenek kita beli serai dulu kan. Esok nak masak banyak. Selalunya rendang masak malam, lontong, kuah lodeh apa semua tu buat pagi pula. Sebab takut basi kan. Lodeh ni kalau kita jenis simpan dalam freezer kemudian esok pagi sejuk kan. Dia rasa lain. Tak rasa sedap tu tak kena. Sekarang ni kita top up kuih raya lagi. Kita tanya ni biskut apa. Tapi rasa macam biskut dulu-dulu kot. Tak apa kita ambil tak nenas. Kita ni jenis suka tak nenas kan. So mestilah kita kena asyik-asyik beli tak nenas je. Tak nenas sentiasa sedap ya. Kita masuk dalam pula nak cari sayur-sayuran. Pisang ni banyak. Dan saya baru tahu satu lagi benda yang pisang kat sini memang sangat-sangat banyak ya.
Memang banyak jenis. Selalu ni kalau kita jumpa pisang manis, itulah inilah sikit-sikit kan. Tapi kat bazar ni semua jenis ada. Tak payah susah-susah pergi kat kedai lain nak cari. Yang ni daun apa? Kita pun tak tahu. Nampak macam serai tapi tak tahulah. Santan dekat sini pun semuanya segar-segar dan sangat-sangat ramai hari ini. Susah kita nak beli barang pun kita kena beratur. Walaupun ada banyak kedai kat sini tapi semuanya sesak. Kecuali yang kat luar ni lah. Yang ni pun ada je orang berdiri. Tapi tak ada lagi. Kita tunggu lama sangat. Okey lah tu sedang-sedang kan. Just nice gitu. Kat luar ni. Korang tengok lah. Ya, opa kita dengan spek mata dia kemain. Tak apalah. Opa nak rasa feeling-feeling dulu. Time zaman muda-muda lah kot. Sekarang ni sebenarnya kan, saya dah penat tu jalan-jalan dengan opa dengan mak. Saya ni seorang, kat sana seorang, kat sini seorang beli ayam, seorang beli daging. Tapi sebagai anak yang baik, saya tetap tunggu. Saya tetap tunggu sebab kita ni tukang pegangkan barang. Diorang beli-beli walaupun kita ni perempuan kan, tapi kita yang tolong pegangkan. Yelah, takkan nak suruh mak kita pegang tangan dia food. Lagipun sebenarnya saya excited nak raya je sekarang ni. Jadi, statement ayat semalam tu korang abaikan. Jangan pernah pedulikan ayat-ayat macam tu sebab ayat-ayat tu memang 100% fact. Sangat-sangat fact. Saya dah tunjuk bukti hari ni. Jadi lepas ni sesiapa yang percaya yang macam tu memang kena dengan kita. Kita dah bagi bukti bagai ni kan. Kalau dia still tak percaya, memang nak kena lah jawapannya. Okey, sayur-sayuran semua fresh, harga berpatutan, ada promosi. Okey, orang ramai. Apa lagi yang orang menangis ni menjerit ni? Tak ada. Tak payah percaya semua tu. Fact. Berita fact. Okey, sekarang ni macam biasalah kita tunggu lagi diorang habis berbelanja tu. Dan kita pula nak tunggu kat luar sekejap. Nak tunjuk korang sayur-sayuran kat sini. Lepas tu nak pergi tunggu kat luar. Dah tak tahan. Dah duduk kat sesak-sesak kat dalam ni. Saya jenis tak boleh sesak lama-lama sangat. Sekejap lagi rasa macam nak pengsan pun ada. Okay? Jadi sekarang ni kita tunggu kat luar je lah ya. Sambil dalam pegang-pegangkan belanja-belanja yang tadi diorang buat tu. Letak kat lantai sekejap. Kita pula berdiri kat luar ni. Sementara nak tunggu diorang habis berbelanja. Okay? Jadi, okeylah semua. Sampai sini video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.